Saya nampak tadi masa Ellie datang dekat sesi kaunseling ni, Ellie nampak macam sedih, nampak macam penat. Kenapa? Tak tahulah. Rumah saya tu dah macam bukan rumah dah. Saya nak rumah saya yang lama. Rumah tu macam neraka. Apa lagi perkara yang buat Ellie rasa sedih sekarang? Saya rasa sedih sebab saya rindu ibu. Saya tak dapat nak cakap terima kasih kat ibu buat kali terakhir. Saya tak dapat peluk ibu. Ellie, bila Ellie rindu ibu, apa yang Ellie buat setiap hari? Biasanya sekarang saya tidur peluk baju ibu. Bau ibu melekat lagi kat baju tu. Kadang lepas sekolah pergi kubur ibu, cerita apa yang saya buat hari ni kat ibu. Kadang juga ada masa saya cek nombor lama ibu, walaupun saya tahu ibu takkan balas macam dulu. Jadi, selepas 1 tahun Ellie masih merasai kesedihan bila ibu. Ellie, selain daripada Ellie rindukan ibu, apa lagi yang Ellie rindu? Saya rindu keadaan rumah yang lama. Saya rindu ayah dengan abang-abang yang dulu, yang bukan macam sekarang, yang baik dengan saya, yang layan saya baik-baik, yang cakap dengan saya baik-baik. Saya rindu diorang yang dulu.